Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Hafiz Omar. Hari ini hari Jumaat 29 Mei dan hari ini kita akan menganalisis carta Euro dan Pound Britain untuk mengenal pasti potensi hala tuju pasaran. Pada awal dagangan semalam, kedua-dua mata wang Eropah dan Britain susut berbanding dolar Amerika Syarikat ditekan oleh perkembangan di Timur Tengah. Walau bagaimanapun, kemudian pada hari itu, aliran tersebut berubah dalam suasana geopolitik yang lebih positif. Laporan media menunjukkan bahawa Amerika Syarikat dan Iran akhirnya mencapai memorandum persefahaman awal selama 60 hari untuk melanjutkan gencatan senjata antara kedua-dua negara dan memulakan perbincangan mengenai program nuklear Tehran yang menjadi pertikaian utama. Sehubungan itu, sentimen pasaran bertambah baik dan pelabur mula membeli aset berisiko yang membawa kepada kelemahan dolar. Naib Presiden J.D. Vance menyatakan bahawa Amerika Syarikat dan Iran sedang berusaha menyelesaikan beberapa perkara yang masih menjadi halangan, termasuk keupayaan nuklear Iran. Pedagang turut menerima data ekonomi Amerika Syarikat yang mengecewakan pada hari Khamis. JDNK telah disemak kepada kadar pertumbuhan tahunan hanya 1.6% pada suku pertama, lebih rendah daripada anggaran awal 2%. Semakan ini menyumbang kepada penurunan dolar. Pendapatan peribadi Amerika Syarikat pula tidak menunjukkan pertumbuhan sekaligus menambah tekanan ke atas dolar. Perbelanjaan peribadi meningkat 0.5% pada April selepas kenaikan 1% pada Mac yang selari dengan jangkaan pasaran tetapi menunjukkan perlahan satu petanda yang kurang baik untuk ekonomi Amerika Syarikat. Indeks harga teras PCE, ukuran inflasi pilihan Reserve Persekutuan, meningkat 0.2% pada April, lebih rendah berbanding kenaikan 0.3% pada Mac, di mana kadar tahun ke tahun berada pada 3.3% menepati unjuran ahli ekonomi. Secara keseluruhan, angka-angka ini selari dengan jangkaan menyebabkan dolar susut di tengah-tengah spekulasi bahawa Fed mungkin menaikkan kadar faedah berikutan inflasi yang masih tinggi. Walaupun kadar inflasi semasa kekal tinggi, ketegangan geopolitik yang semakin reda serta data makroekonomi terkini boleh menolak sebarang kenaikan kadar ke tahun hadapan atau lebih lewat lagi. Beralih kepada kalender makroekonomi hari ini, ia menampilkan beberapa siri statistik dari zon Euro termasuk pertumbuhan KDNK Perancis, harga pengguna dari Jerman, Itali dan Perancis serta kadar pengangguran di Jerman. Jika bacaan-bacaan ini selari dengan anggaran konsensus, Euro berkemungkinan tidak akan mengalami volatiliti yang ketara. Di Amerika Syarikat, kalender merangkumi data imbangan dagangan barangan dan ucapan oleh pegawai Fed, Michelle Bowman, yang dijangka menarik perhatian pelabur. Walaupun tiada laporan yang dijadualkan dari United Kingdom hari ini, Governor Bank of England Andrew Bailey akan menyampaikan ucapan. Komennya mengenai hala tuju kadar faedah pada masa hadapan boleh menyokong mata wang Britain, terutamanya jika beliau mengambil nada yang lebih hawkish daripada yang ditunjukkan sebelum ini. Sekarang mari kita beralih kepada analisis teknikal. Carta 1 jam euro US dollar menunjukkan bahawa kenaikan yang diikuti false breakout pada 1.1659 akan mencetuskan isyarat penjualan yang berpotensi menolak euro turun ke 1.1628. Penembusan dan pengukuhan di bawah paras ini boleh menolak pasangan itu ke 1.1606 sekaligus berpotensi membuka laluan ke 1.1579. Pada paras ini, saya mencadangkan agar pembelian dipertimbangkan di rebound dengan sasaran pembetulan intraday sebanyak 20 sehingga 25 pips. Pembelian pada 1.1628 dan 1.1606 hanya wajar dipertimbangkan selepas false breakout dengan pembeli mensasarkan 1.1659. Jika harga membuat penembusan keluar daripada julak mendata hari ini, walaupun ini kelihatan kurang berkemungkinan, peluang penjualan boleh muncul selepas false breakout pada 1.1678 atau semasa lantunan pada 1.1698 dengan sasaran pergerakan 15 sehingga 20 tips. Beralih kepada pound Britain, persediaan dagangannya adalah serupa.
false breakout pada 1.3453 akan mewujudkan peluang penjualan dengan sasaran pada 1.3411. Penembusan di bawah paras ini boleh menolak sterling turun ke 1.3370 sekaligus membuka ruang kepada penurunan lanjut ke 1.3337. Pada paras ini, pedagang disarankan untuk mempertimbangkan pembelian semasa lantunan dengan jangkaan pergerakan 20 sehingga 25 pips. Kemasukan pembelian pada 1.3411 dan 1.3370 hanya relevan selepas false breakout. Sebagai alternatif jika harga menembusi dan mengukuh di atas 1.3453, pembelian wajar dipertimbangkan dengan sasaran pemulihan ke 1.3493 terutamanya jika terdapat perkembangan positif dari Timur Tengah. Kenaikan lanjut ke 1.3529 akan menjadikan penjualan semasa lantunan sebagai pilihan yang sesuai dengan sasaran pembetulan intraday sebanyak 20 sehingga 25 pips. Pembelian pada 1.3493 dan 1.3453 hanya wajar dipertimbangkan selepas false breakout. Sekian video analisis dari saya Hafiz Omar dan semoga berjumpa lagi.